Kalau nak masuk syurga, tengok video ni sampai habis. Ada satu amalan ni yang kalau kita buat, ganjarannya ialah Allah akan bukakan 8 pintu syurga untuk kita. Dan Allah bagi tahu kita boleh pilih mana-mana pintu syurga yang kita nak masuk. Apakah amalan special tersebut? Simple je. Selepas habis wuduk, baca doa selepas wuduk. Doa tu apa? Senang je. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nabi kata, tidaklah seorang berwuduk lalu mengucapkan doa ini melainkan dibukakan untuknya 8 pintu syurga dan dia boleh masuk melalui mana-mana pintu yang dia kehendaki. Masya Allah. Ini satu offer daripada Allah. Kalau betul kita nak masuk syurga, kita kena sambut offer tersebut. Takkan tak nak masuk syurga, betul tak? So kalau korang nak lagi amalan-amalan yang simple tapi ganjaran dia diampuni, ganjaran dia dimasukkan dalam syurga, ganjaran dia Allah selamatkan daripada neraka, saya ada himpunkan 100 doa taubat dalam buku terbaru saya, yang mana 100 doa taubat ni boleh jadi amalan seharian yang kalau kita amalkan, Allah akan ampunkan semua dosa kita, Allah akan murahkan rezeki kita, tambahkan harta kita, bagi kita ketenangan dan kejayaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, ramai orang dapatkan buku ni RM10 dan ke bawah, sangat murah. So kalau korang nak dapatkan dengan harga murah, boleh tekan beg kuning sekarang dan mudah-mudahan kita boleh amalkan 100 doa taubat ni setiap hari dan moga Allah bagi kita syurga dan selamatkan kita daripada neraka. Dapatkan.